Okey tuan-puan, pagi ni saya nak kongsikan dengan tuan-puan, ada 3 keadaan untuk kita jual emas. Kata guru emas dan kewangan saya, Puan Malia Ramli, hanya ada 3 keadaan yang bolehkan kita jual emas. Kalau kita jual emas selain daripada 3 keadaan ni, kemungkinan kita akan rugi dan kita mensia-siakan simpanan yang kita ada. Keadaan yang pertama adalah apabila berlaku kecemasan. Ketika ini, mungkin duit kita dah habis digunakan, jadi pilihan yang ada adalah untuk kita jualkan aset emas kita, dapatkan duit untuk kita survive dengan kehidupan kita. Keadaan yang kedua adalah apabila kita capai matlamat kita. Sebagai contoh, tuan-puan dan pasangan target menabung emas untuk tujuan perkahwinan. Cukup sahaja 100 gram untuk tujuan perkahwinan, jual sahaja emas itu dapatkan duit untuk uruskan perkahwinan tuan-puan ataupun sebahagian emas itu disimpan untuk dijadikan mas kahwin kepada pasangan. Dan keadaan ketiga yang bolehkan kita jual emas adalah untuk kita tukarkan aset emas kita kepada aset yang lebih besar. Sebagai contoh, rumah. Rumah itu tuan-puan boleh jadikan sebagai rumah sewa dan tuan-puan boleh jana pendapatan. Emas tak boleh jana pendapatan tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan bijak nak jadikan emas sebagai sumber pendapatan, jual sahaja emas itu, beli rumah, sewakan rumah tersebut, jadikan rumah sewa itu sebagai passive income tuan-puan. Ataupun tuan-puan boleh juga tukarkan emas kepada tanah untuk dijadikan tanah pertanian dan tuan-puan menjana hasil daripada tanah pertanian tersebut. Selain daripada 3 keadaan ni, tuan-puan jangan jual emas tuan-puan kerana saya risau tuan-puan tergunakan duit itu untuk perkara-perkara yang bukan keperluan.